Sejak merdeka, Malaysia telah berusaha membina identiti sendiri, bukan sahaja sebagai sebuah negara yang bebas dari penjajahan, tetapi juga sebagai masyarakat yang berbilang kaum, berbilang agama dan budaya. Dalam ruang ini, pendidikan menjadi salah satu tunjang yang sangat kritikal. Di sinilah muncul sesuatu yang disebut falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu bukan hanya dasar, bukan hanya slogan, tetapi sebuah panduan, sebuah gambaran aspirasi untuk membentuk manusia yang bukan sahaja cemerlang secara akademik, tetapi seimbang, harmoni dan bermoral. Maka, bagi menghasilkan sistem pendidikan yang terancang sejajar dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan, sistem pendidikan selepas merdeka telah mewujudkan pelbagai dasar-dasar dan laporan serta penambahbaikan yang baharu falsafah pendidikan kebangsaan sejajar dengan sistem pendidikan Malaysia. Sistem pendidikan selepas merdeka telah mengemukakan pelbagai laporan atau dasar penting, iaitu Laporan Rahman Talib 1960, Akta Pendidikan 1961, Laporan Aminuddin Baki 1964, Laporan Jawatan Kuasa Kabinet dan Akta Pendidikan 1996. Laporan Rahman Talib 1960. Laporan Rahman Talib memainkan peranan yang penting dalam membentuk sistem pendidikan kebangsaan selepas merdeka, sekaligus meletakkan asas kukuh untuk merealisasikan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan ataupun lebih dikenali sebagai FPK yang diperkenalkan kemudian pada tahun 1988. Laporan ini merupakan semakan semula kepada Penata Razak 1956, iaitu dengan matlamat utamanya untuk menyatupadukan masyarakat berbilang kaum melalui sistem pendidikan. Kesan utamanya kita dapat dilihat dalam beberapa aspek penting yang seiring dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Laporan Rahmat Talib 1960 memberi ataupun berhasiat untuk melahirkan rakyat yang bersatu padu dan beridentitikan kebangsaan. Ini selari dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu, pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan dalam mencapai kesejahteraan diri serta dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Iaitu yang pertama, pengukuhan bahasa Melayu. Laporan ini meletakkan bahasa Melayu iaitu dijadikan sebagai bahasa pengantar utama di semua peringkat sekolah, iaitu Sekolah Kebangsaan SK dan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK. Seterusnya, cadangan yang kedua iaitu pendidikan agama dan moral. Laporan Rahmat Talib ini juga menekankan pendidikan agama Islam bagi pelajar Muslim dan pendidikan moral bagi pelajar bukan agama Muslim. Ini sejajar dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan insan yang seimbang dari aspek rohani dan emosi serta memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Pelaksanaan cadangan ini dapat mewujudkan murid yang sentiasa memiliki moral yang baik mengikut kepercayaan agama masing-masing. Seterusnya, laporan ini juga memainkan peranan dalam memperluaskan asas pendidikan kepada semua rakyat tanpa mengira latar belakang sosioekonomik. Ini adalah elemen yang sangat penting dalam merealisasikan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan untuk memastikan pendidikan adalah usaha yang sentiasa berterusan dan saksama. Di pendidikan rendah percuma, laporan ini juga mencadangkan supaya jurang persekolahan di peringkat sekolah rendah dimansuhkan. Tindakan ini memberikan peluang kepada semua kanak-kanak, terutamanya dari golongan yang miskin, untuk mendapatkan pendidikan atas.
Rahman Talib bukan hanya sebuah laporan. Ia merupakan detik perubahan aspirasi untuk pendidikan yang holistik yang menyatukan pemahaman, identiti dan nilai-nilai luhur yang tersirat dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Secara ringkasnya, Laporan Rahmat Talib 1960 berfungsi sebagai tapak permulaan yang strategik. Dia telah menanam benih-benih dasar pendidikan yang berorientasikan perpaduan, moral dan pembangunan individu secara holistik. Pendidikan kebangsaan yang menyediakan matlamat yang lebih komprehensif, sistem pendidikan Malaysia yang lebih maju. Okey, baiklah. Antara dasar pendidikan yang terdapat untuk mengaitkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan, yang pertama kami menekankan tentang laporan Rahman Talib 1960. Itu laporan ini merupakan lanjutan daripada laporan Razak, di mana laporan ini diperakui dalam Akta 1961 dan telah mengabdikan cita-cita yang terkandung dalam laporan Razak dan menggariskan hasrat sistem pendidikan kebangsaan yang terdapat sekarang. Yang pertama iaitu aspek di mana laporan ini memberikan penekanan kepada pendidikan moral dan pendidikan Islam sebagai teras keperluan rohani, di mana aspek ini secara langsung memenuhi matlamat falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan insan yang beriman dan berakhlak mulia, di mana ia mengakui bahawa pendidikan tidak hanya kekal intelek tetapi juga tentang pembinaan rohani dan etika, di mana murid beragama Islam diwajibkan untuk mengikuti mata pelajaran pendidikan Islam, dan murid bukan beragama Islam akan mengikuti pendidikan moral. Sebagai contoh, pendidikan moral ini mengajar nilai-nilai sejagat seperti hormat menghormati, bertanggungjawab dan kasih sayang. Manakala pendidikan Islam pula membentuk insan bertakwa. Kedua mata pelajaran ini sejagat bersama-sama menyumbang kepada pembentukan pelajar yang seimbang dari segi rohani dan emosi, sejajar dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Dengan menjadikan mata pelajaran ini wajib, laporan ini memastikan pelajar dibekalkan dengan nilai-nilai budi dan prinsip moral yang kukuh sejak awal lagi. Falsafah pendidikan kebangsaan juga terdapat beberapa aspek penting yang berkait rapat dengan aspek ini, di mana pendidikan tidak hanya tertumpu pada pencapaian akademik tapi juga kepada pembangunan nilai-nilai yang berbaik. Seterusnya yang dapat dikaitkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan, di mana dalam laporan ini ada juga menekankan di mana laporan ini menjadi titik permulaan ke arah pelaksanaan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar utama dan proses penegaran bahasa pengantar. Tindakan ini merupakan langkah strategi ke arah merealisasikan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang bersatu padu. Bahasa adalah alat perpaduan yang paling berkesan, di mana apabila semua pelajar tanpa mengira latar belakang kaum belajar dalam satu bahasa pengantar yang sama, ia memupuk identiti nasional dan semangat kecintaan sesama kaum lah. Jadi pendidikan pada waktu ini digunakan sebagai medium untuk menyatukan kaum-kaum yang ada di Malaysia ketika itu. Sebagai contoh, sebelum laporan ini, sekolah vernacular menggunakan bahasa pengantaran yang berbeza. Ini juga dapat memenuhi aspek lain dalam falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu menghargai kepelbagaian budaya Malaysia dan mendorong penghargaan terhadap etnik, agama dan budaya. Baiklah, seterusnya aspek lain dalam laporan ini yang berkait rapat dengan falsafah pendidikan kebangsaan ialah di mana laporan ini memberikan penekanan kepada pendidikan teknik dan vocational untuk keperluan tenaga mahir. Ia setara dengan falsafah pendidikan kebangsaan di mana yang menekankan pembentukan insan yang berilmu pengetahuan dan berketerampilan. Laporan ini memastikan sistem pendidikan tidak hanya melahirkan pelajar yang cemerlang dari segi akademik
tetapi juga kemahiran praktikal yang diperlukan oleh pasaran kerja. Sebagai contoh, pembukaan sekolah-sekolah teknik dan vocational membolehkan pelajar yang kurang cenderung kepada akademik untuk mengembangkan kemahiran teknikal seperti kejuruteraan atau perdagangan. Ini membantu mereka mencapai kesejahteraan diri dan menyumbang kepada kemajuan negara yang merupakan matlamat penting dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Baiklah, seterusnya adalah laporan Rahman Talib 1960. Falsafah pendidikan kebangsaan bukan sekadar dokumen, tetapi ia merupakan jiwa yang memandu sistem pendidikan di Malaysia. Ia juga telah menterjemahkan matlamat untuk melahirkan insan-insan yang seimbang dan harmonis dengan satu visi yang melangkaui kecemerlangan akademik semata-mata. Konsep Jerry iaitu intelek, rohani, emosi dan jasmani merupakan teras utama dalam falsafah pendidikan kebangsaan untuk memastikan pendidikan tidak hanya fokus pada pembangunan minda, tetapi ia juga untuk pembangunan diri secara menyeluruh. Hal ini adalah berbeza kerana perbandingan antara sistem pendidikan kolonial yang hanya mengutamakan peperiksaan. Baiklah, setiap daripada aspek Jerry ataupun intelek, rohani, emosi dan jasmani ini diterapkan secara praktikal dalam pelbagai program dan aktiviti di sekolah selaras dengan visi falsafah pendidikan kebangsaan. Baiklah, yang pertama adalah aspek intelek. Aspek intelek ini berkait rapat dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan kemahiran berfikir. Falsafah pendidikan kebangsaan telah menekankan pemikiran yang kritis, kreatif dan inovatif. Pendidikan intelek ini telah merangkumi penguasaan kemahiran membaca, menulis dan mengira, dan kemahiran berfikir secara aras tinggi ataupun kebat. Hal ini bertujuan untuk melahirkan individu yang mampu menyelesaikan masalah secara kompleks. Projek penyelidikan perbahasaan dan pertandingan juga menjadi asas kemahiran intelek ini. Aspek rohani. Aspek rohani merupakan pembinaan moral dan etika serta hubungan individu dengan Tuhan. Hal ini merupakan satu ciri yang utama untuk membezakan sistem pendidikan Malaysia. Falsafah pendidikan kebangsaan bertujuan untuk melahirkan insan-insan yang beriman, berakhlak mulia dan beretika. Hal ini secara tidak langsung telah menekankan nilai-nilai universal seperti kejujuran, keadilan dan bertanggungjawab. Sebagai contoh, kita boleh lihat pendidikan Islam hanyalah untuk pelajar Muslim dan pendidikan moral hanyalah untuk pelajar yang bukan Muslim. Subjek-subjek ini menjadi subjek teras yang menerapkan nilai-nilai murni. Program-program seperti kem bastard solat ataupun aktiviti kemasyarakatan yang melibatkan sukarelawan dapat membantu dan membentuk peribadi yang mulia dalam diri individu. Aspek emosi. Aspek emosi berkait rapat dengan kemampuan untuk menguruskan perasaan dan membina hubungan sosial yang sangat positif. Falsafah pendidikan kebangsaan telah menyedari bahawa kematangan emosi merupakan satu kunci kepada keharmonian diri dan masyarakat. Pendidikan emosi telah merangkumi pembinaan keyakinan diri, kawalan diri, empati dan kemahiran sosial. Hal ini bertujuan untuk melahirkan individu yang stabil dalam emosi dan mampu berinteraksi secara sihat dengan orang lain. Sebagai contoh, aktiviti co-curriculum yang dilakukan di setiap sekolah seperti unit beruniform, pelajar-pelajar telah diajar untuk bekerjasama dalam berpasukan. Mereka juga boleh mematuhi peraturan dan menguruskan tekanan mereka. Hikmat bimbingan dan kaunseling juga disediakan untuk membantu pelajar menguruskan isu emosi. Jadi aspek yang terakhir adalah aspek jasmani. Aspek jasmani ini telah merujuk kepada kesejahteraan fizikal dan kesihatan. Falsafah pendidikan kebangsaan telah menganggap tubuh yang sihat merupakan satu prasyarat yang sangat penting untuk minda yang cergas. Aspek ini telah melibatkan pemupukan
tabiat hidup sihat bagi setiap individu. Otak yang cerdas dapat melahirkan individu yang berdisiplin. Sebagai contoh, program Satu Murid Satu Sukan yang mewajibkan setiap pelajar menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan. Selain itu, pendidikan jasmani dan kesihatan merupakan satu subjek yang sangat wajib untuk diajar tentang nutrisi, senaman dan penjagaan kesihatan kepada murid-murid merupakan satu contoh amalan aspek jasmani ini. Akta Pendidikan 1961. Akta Pendidikan 1961 diwujudkan dengan asas cadangan yang dibawa dari Laporan Lazak dan Laporan Rahman Talib. Akta Pendidikan 1961 berperanan sebagai landasan utama dalam membina sistem pendidikan kebangsaan yang lebih terarah selepas kemerdekaan. Meskipun falsafah pendidikan kebangsaan hanya dirumuskan dan diperkenalkan secara rasmi pada tahun 1988, akta ini yang berasaskan Penata Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960 meletakkan asas kukuh yang kemudiannya menyokong matlamat falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan lisan yang seimbang dan harmonis. Laporan ini telah menggariskan cadangan seperti bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar. Akta 1961 menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di sekolah kebangsaan dan peperiksaan. Hubungan cadangan ini dengan falsafah pendidikan kebangsaan dapat membina jati diri kebangsaan dan semangat perpaduan melalui penggunaan bahasa kebangsaan yang satu, selaras dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan rakyat yang bersatu padu serta mempunyai identiti yang nasional. Yang kedua, penyelarasan sukatan pelajaran. Akta 1961 memberikan sukatan pelajaran yang diseragamkan antara sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan. Hubungan cadangan ini dengan falsafah pendidikan kebangsaan dapat menjamin kesaksamaan pendidikan untuk semua murid tanpa menilai latar belakang, selaras dengan prinsip falsafah pendidikan kebangsaan untuk membentuk insan yang adil, seimbang dan bersepadu dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Seterusnya, pendidikan asas 3M iaitu membaca, menulis, mengira. Akta 1961 memberikan penekanan terhadap kemahiran asas 3M iaitu mempunyai hubungan dengan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu melahirkan insan yang berilmu pengetahuan sebagai asas kepada pembangunan diri dan masyarakat. Hal ini kerana dengan adanya ilmu pengetahuan seseorang, individu mampu membangunkan potensi diri mereka serta masyarakat di sekeliling mereka supaya menjadi insan yang sentiasa mempunyai ilmu pengetahuan. Seterusnya, peluang melanjutkan persekolahan dan kurikulum pelbagai. Akta 1961 memberikan pendidikan menengah dengan jurusan akademik atau vokasional, iaitu dengan memperluas tempoh persekolahan. Cadangan ini mempunyai hubungan dengan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu memberi peluang pendidikan yang inklusif dan holistik selaras dengan hasrat melahirkan insan yang berketerampilan, berkemahiran dan juga berdaya saing. Okey, baiklah. Apakah perkaitan akta ini dengan falsafah pendidikan kebangsaan tadi? Baiklah, yang pertama, akta ini menekankan bahawa pendidikan menengah dan pendidikan teknikal serta vokasional diperkenalkan untuk mempersiapkan pelajar dengan kemahiran praktikal yang diperlukan dalam pasaran kerja. Langkah ini selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan pembangunan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Dengan adanya pendidikan teknikal, Akta 1961 ini memastikan bahawa semua pelajar tidak hanya diberikan ilmu pengetahuan akademik semata-mata, namun juga diberikan praktikal yang diperlukan untuk pasaran kerja. Ini melahirkan individu yang berilmu, berketerampilan,
dan berupaya mencapai kesejahteraan diri yang seterusnya dapat menyumbang kepada pembangunan negara. Oleh itu, pelajar bukan sahaja menempati matlamat falsafah pendidikan kebangsaan dalam melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, malah dapat membentuk model insan agar berkemahiran tinggi selain daripada menguasai akademik. Dengan adanya kemahiran praktikal yang tinggi, mereka dapat menjalani pendapatan untuk meneruskan kehidupan, menyara keluarga dan juga menyumbang tenaga kepada negara ke arah kemajuan. Baiklah, melalui perkaitan ini kita dapat melihat bahawa usaha berterusan dalam Akta Pendidikan ini dibawa daripada laporan sebelumnya lagi. Jadi kita dapat melihat bahawa mereka membawa satu matlamat yang sama untuk merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri. Baiklah, aspek kedua yang ditekankan dalam Akta Pendidikan ini ialah salah satu ciri utama akta ini adalah penetapan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar yang bukan sahaja memudahkan pemahaman tetapi juga untuk membina identiti nasional dan mempromosikan perpaduan di kalangan masyarakat yang berbilang kaum. Baiklah, secara ringkas yang saya dapat ialah Akta Pendidikan 1961 ini adalah satu rangka kerja perundangan yang meletakkan dasar-dasar awal bagi falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi, ia bukan sahaja bertujuan untuk menyatukan dan memodernkan sistem pendidikan, malah untuk membina asas bagi masyarakat yang berilmu, bersatu padu dan produktif yang akhirnya menjadi intipati dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Menurut sejarawan terkenal, Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Keng Kim, laporan Razak ini merupakan satu revolusi dalam sejarah pendidikan negara. Beliau juga berpendapat laporan ini merupakan satu langkah yang berani untuk mewujudkan satu bangsa Malaysia. Bahasa dan kurikulum yang sama adalah satu alat yang paling berkesan untuk memupuk perpaduan antara kaum. Pendapat ini telah menekankan peranan laporan Razak sebagai satu pemangkin perpaduan yang menjadi teras dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Laporan Razak 1956 adalah tonggak utama yang menetapkan dasar bagi pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi, mari kita kupaskan apakah kaitan laporan Razak ini dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi, yang pertama, laporan Razak ini dijadikan sebagai satu perpaduan yang teras utama. Laporan Razak ini secara jelasnya kita boleh menggariskan bahawa ia sebagai satu tujuan pendidikan negara untuk melahirkan satu bangsa Malaysia yang bersatu padu. Tak kiralah daripada kaum apa sekalipun, kita dapat mewujudkan perpaduan itu menerusi laporan Razak ini. Prinsip ini menjadi intipati falsafah pendidikan kebangsaan yang bermatlamat untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Perpaduan yang dicita-citakan oleh laporan Razak ini dicapai melalui pendidikan yang seimbang, di mana setiap pelajar bukan sahaja cemerlang dari segi akademik, tetapi mereka juga cemerlang dari segi nilai-nilai murni dan rasa cinta akan negara. Sebagai contoh yang kita boleh ambil, aktiviti co-curriculum yang diadakan di sekolah seperti program Buku Negara ataupun program Latihan Hikmat Negara PLKN. Program-program seperti ini diperkenalkan selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Hal ini bertujuan untuk membina interaksi dan kefahaman antara pelajar dari pelbagai kaum untuk mencerminkan matlamat awal laporan Razak. Jadi yang kedua, bahasa kebangsaan dijadikan sebagai medium perpaduan. Laporan Razak mencadangkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama bagi setiap masyarakat. Falsafah pendidikan kebangsaan telah mengukuhkan lagi peranan ini dengan menjadikan bahasa Melayu sebagai medium utama dalam menyampaikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai.
Hal ini bagi memastikan semua pelajar tanpa mengira latar belakang ataupun kaum dapat memahami dan berkongsi identiti kebangsaan yang sama. Seperti contoh yang kita boleh ambil dalam subjek pendidikan Islam dan pendidikan moral yang diajar di setiap sekolah, bahasa Melayu merupakan bahasa yang digunakan untuk menyampaikan konsep-konsep nilai universal seperti toleransi, hormat menghormati dan bekerjasama. Hal ini selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan untuk memupuk nilai-nilai bumi dan etika dalam diri setiap pelajar. Jadi yang ketiga, kurikulum seragam dan nilai-nilai murni. Dapur Razak telah menekankan kepentingan kurikulum yang sama untuk semua sekolah. Falsafah pendidikan kebangsaan telah memperhalusi kurikulum ini dengan memasukkan elemen-elemen penting yang lebih holistik. Secara tidak langsung, kurikulum falsafah pendidikan kebangsaan bukan hanya fokus pada mata pelajaran yang teras, tetapi ia telah memasukkan subjek-subjek untuk membina sahsiah diri dan kewarganegaraan. Sebagai contoh yang kita boleh ambil juga, subjek sejarah yang wajib diajar kepada semua pelajar yang bertujuan untuk membina kefahaman yang kolektif tentang pembentukan negara Malaysia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Melalui naratif yang sama ini, pelajar dididik untuk menghargai warisan negara kita dan menguatkan rasa bangga kita sebagai rakyat Malaysia. Sejajar dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan warga negara yang berupaya untuk menyumbangkan kepada keharmonian dan kemakmuran negara. Laporan Aminuddin Baki 1964. Laporan Aminuddin Baki 1964 secara jelas mencadangkan pelbagai jenis kursus perlu diperkenalkan. Laporan ini memperkenalkan sistem pendidikan aneka jurusan di peringkat sekolah menengah rendah pada tahun 1965. Sistem ini menawarkan pelbagai mata pelajaran vokasional dan teknikal selain mata pelajaran akademik. Ini secara langsung membantu merealisasikan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan individu yang berketerampilan dan dapat menyumbang kepada pembangunan negara. Ia mengiktiraf bahawa setiap pelajar mempunyai potensi yang berbeza dan pendidikan perlu mempelbagaikan bidang untuk memenuhi kepelbagaian bakat dan juga minat. Dengan cadangan untuk menyediakan pelbagai kursus dan pilihan mata pelajaran, laporan ini membantu mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu, bukan hanya dari segi akademik semata-mata. Ia menggalakkan pembangunan kemahiran praktikal dan vokasional yang penting untuk kesejahteraan diri dan sumbangan kepada masyarakat. Aspek ini selari dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, emosi dan juga jasmani. Berkaitan laporan ini dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang pertama ialah laporan ini menekankan aspek pembentukan individu yang berkemahiran dalam pelbagai bidang yang dapat dikaitkan dalam elemen falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu perkembangan potensi dan individu murid. Bukan sahaja menekankan kecemerlangan akademik, tetapi juga mengiktiraf bahawa setiap individu mempunyai potensi dan bakat yang berbeza. Jadi dengan menyediakan pelbagai laluan pendidikan seperti kursus teknikal dan vokasional, laporan ini memastikan pelajar dapat mengembangkan kemahiran yang sesuai dengan minat dan kepilihan mereka. Ini selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani. Ia memastikan pembangunan potensi individu berlaku secara menyeluruh, tidak hanya terhad kepada bidang intelek sahaja. Sebagai contoh, jika pelajar menunjukkan minat mereka sendiri dalam bidang seni, dalam bidang seni yang melukis, guru boleh membantu mereka mengembangkan minat dan bakat ini dengan menyediakan peluang untuk melibatkan diri para pelajar tersebut dalam kelas seni.
semua pertunjukan seni atau aktiviti seni yang lain. Seterusnya, laporan ini juga disebutkan dapat menyediakan pelbagai peluang pekerjaan selepas tamat pengajian. Ini dapat berkait rapat dengan elemen falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri. Seseorang memperoleh pelbagai peluang pekerjaan dapat mencapai kepuasan diri dengan kehidupan yang aman dan damai. Hubungan ini sangat penting di mana pendidikan yang berkualiti bukan hanya bertujuan untuk mendapatkan sijil semata-mata, tetapi untuk mempersiapkan individu tersebut terhadap kehidupan yang sebenar dengan memperkenalkan kursus-kursus yang relevan dengan pasaran kerja. Laporan ini memastikan pelajar mempunyai kemahiran yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan dan menjana pendapatan. Ini membolehkan mereka mencapai kestabilan ekonomi dan kesejahteraan diri mereka sendiri, yang merupakan salah satu matlamat utama dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Apabila seseorang dapat menara hidup dan keluarga, mereka akan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, aman dan damai, sekaligus menyumbang kepada kestabilan sosial. Walaupun laporan ini lebih memfokuskan kepada kurikulum, ia secara tidak langsung menyokong aspirasi kepada negara, di mana dengan menyediakan sistem sekolah vernacular yang berasinan dan mewujudkan sistem pendidikan nasional yang sama, pelajar dari pelbagai kaum dan latar belakang dapat belajar dalam suasana yang sama dan menggunakan kurikulum yang seragam. Aspek ini selaras dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan untuk memupuk perpaduan negara. Sistem pendidikan yang seragam menjadi platform untuk memudahkan masyarakat berbilang kaum memupuk nilai bersama dan mengukuhkan identiti kebangsaan. Sebagai contoh, sekolah kebangsaan berfungsi sebagai platform sosial efektif di mana pelajar Melayu, Cina dan India dan lain-lain belajar tentang budaya masing-masing secara langsung, sekaligus mengikis stereotip di mana dan menggalakkan toleransi. Secara keseluruhannya, laporan Aminuddin Bakri 1964 ini telah meletakkan asas yang kukuh bagi pendidikan yang lebih inklusif dan holistik jauh sebelum falsafah pendidikan kebangsaan digubal lagi. Perkembangan yang dicadangkan dalam laporan ini jelas menunjukkan bahawa Malaysia telah mengambil langkah awal untuk membentuk sistem pendidikan yang bukan sahaja berorientasikan kepada peperiksaan, tetapi juga bertujuan untuk membina insan yang berkualiti, berdaya saing dan berbakti kepada negara, selaras dengan idealisme falsafah pendidikan kebangsaan. Seterusnya adalah laporan Aminuddin Bakri. Pendidikan di Malaysia telah mengubah dan mengalami perubahan yang sangat besar. Beralih daripada sistem yang sangat fokus kepada akademik dan peperiksaan kepada pendekatan yang telah menyeluruh kepada selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan telah membawa anjakan yang sangat paradigma dengan mengiktiraf bahawa pendidikan merupakan satu usaha untuk melahirkan modal insan yang sangat seimbang dan bukan sekadar pelajar yang cemerlang. Hal ini dimaksudkan individu yang perlu memiliki kemahiran secara praktikal yang relevan dengan keperluan negara secara tidak langsung dapat menyokong falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan secara jelasnya dapat melihat pendidikan teknikal dan vokasional merupakan satu komponen yang sangat penting dan bukannya aliran kelas kedua. Pendekatan ini adalah selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan pembangunan potensi individu secara menyeluruh dan melahirkan individu yang berdaya saing. Jadi yang pertama, daripada laporan Aminuddin Bakri ini dapat melahirkan pembangunan individu secara menyeluruh. Falsafah pendidikan kebangsaan tidak hanya mengukur kejayaan berdasarkan keputusan peperiksaan, tetapi ia mengukur daripada keupayaan seseorang untuk menggunakan ilmu yang dipelajari untuk tujuan praktikal ataupun untuk tujuan seharian mereka. Dalam konteks ini, pendidikan vokasional telah menawarkan pelajar untuk berpeluang
membina kemahiran ekonomi. Sebagai contoh, kita boleh lihat sekolah-sekolah college vocational ataupun kemahiran-kemahiran yang disediakan di sekolah bukan sahaja belajar dari teori tentang pelajaran mereka, tetapi ia dilatih untuk memahirkan kemahiran mereka secara praktikal. Kemahiran-kemahiran ini dapat melengkapi pengetahuan intelek mereka dan menjadikan mereka lebih holistik dan sedia untuk pasaran kerja. Jadi yang kedua, laporan ini selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan kerana latihan kemahiran yang secara praktikal diberikan di college vocational. Kurikulum vocational telah direka untuk memberi pendedahan awal kepada pelajar untuk berkeperluan industri. Pendekatan ini bukan sahaja membolehkan pelajar menguasai kemahiran teknikal, tetapi juga untuk memupuk ciri-ciri yang lain yang selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan seperti kreativiti, ketekunan dan keupayaan untuk bekerjasama. Sebagai contoh, kita boleh lihat dalam bidang automotif. Pelajar tidak hanya mempelajari teori tentang enjin, tetapi mereka diajar tentang kerja-kerja praktikal seperti membaik pulih enjin dan mendiagnosis masalah kenderaan. Latihan yang diberikan tidak hanya menyediakan mereka dengan kemahiran yang diperlukan untuk menjadi mekanik, tetapi juga memupuk sikap berdisiplin dan menyelesaikan masalah ciri-ciri penting yang dihasratkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Secara keseluruhannya, laporan ini merupakan satu integrasi pendidikan teknikal ke dalam satu sistem pendidikan yang sangat manifestasi praktikal dalam falsafah pendidikan kebangsaan dalam melahirkan individu yang berketerampilan dan berdaya saing untuk serta mampu memenuhi keperluan ekonomi negara. Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979. Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979 boleh dianggap sebagai titik tolak penting yang menjadi landasan yang kukuh bagi pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan. Berkaitan ini boleh dijelaskan sebagai evolusi matlamat pendidikan negara dari aspek perpaduan dan ekonomi kepada sebuah falsafah yang lebih menyeluruh dan bersepadu. Yang pertama, dari masalah sosial ke pembentukan insan seimbang. Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979 ditubuhkan berikutan peristiwa 13 Mei 1969 di mana perpaduan kaum menjadi isu yang kritikal. Diseru, laporan ini mengkaji semula sistem pendidikan dengan tujuan utama untuk melahirkan masyarakat yang bersatu, berdisiplin dan terlatih. Ini menunjukkan fokus awalnya adalah untuk menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi negara. Berkaitan dengan falsafah pendidikan kebangsaan ialah membawa matlamat ini selangkah ke hadapan. Falsafah pendidikan kebangsaan tidak hanya mahu melahirkan masyarakat yang bersatu, tetapi juga individu yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Yang kedua, penekanan kepada kerohanian dan disiplin. Penekanan kepada kerohanian diri dan disiplin. Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979 memberi penekanan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur yang disiplin. Ini adalah elemen penting yang membezakannya daripada laporan-laporan pendidikan sebelumnya yang lebih memfokuskan kepada bahasa dan kurikulum. Berkaitan cadangan ini dengan falsafah pendidikan kebangsaan secara langsung diterjemahkan ke dalam falsafah pendidikan kebangsaan melalui matlamat untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi rohani dan emosi, serta memiliki kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Ia memaparkan bagaimana kurikulum baharu seperti kurikulum bersepadu sekolah rendah KBSR dan kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM
yang diperkenalkan selepas laporan ini, iaitu dengan memasukkan elemen-elemen kerohanian dan moral secara sistematik. Jadi berkaitan laporan ini dengan falsafah pendidikan kebangsaan adalah di mana laporan ini menekankan dua jurusan di peringkat menengah atas, di mana mempunyai jurusan akademik dan vocational. Tujuan utamanya adalah untuk melahirkan pelajar yang memiliki ilmu pengetahuan dan juga kemahiran praktikal. Jadi langkah ini sangat selaras dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan, di mana dalam falsafah ini ada menyebutkan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi. Jadi jurusan akademik itu dapat memenuhi dari segi aspek intelek, manakala jurusan vocational itu dapat mengasah kemahiran jasmani dan praktikal murid lah. Jadi sebagai contoh, pelajar yang memilih jurusan vocational seperti automotif atau perdagangan dilatih untuk mempunyai kemahiran khusus yang diperlukan oleh industri. Jadi ini membolehkan mereka mendapat pekerjaan yang stabil, menjana pendapatan dan mencapai kesejahteraan diri, yang merupakan salah satu matlamat dalam falsafah pendidikan kebangsaan juga. Pada masa yang sama, mereka menyumbang secara langsung kepada pembangunan ekonomi negara sekaligus merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri. Selain itu, laporan ini juga menekankan penguasaan kedua-dua bahasa untuk memastikan pelajar tersebut kompetitif di peringkat antarabangsa. Laporan ini tidak mengabaikan kepentingan bahasa Inggeris, sebaliknya laporan ini mengesyorkan lagi penguasaan bahasa Inggeris dalam bidang darjah supaya dapat memastikan pelajar dapat menguasai kedua-dua bahasa dengan cekap. Di mana dalam falsafah pendidikan kebangsaan juga ada menekankan pembentukan warga negara yang berilmu, pengetahuan dan berketerampilan. Jadi menguasai lebih dari satu bahasa ni, terutamanya bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi global, adalah penting untuk mendapatkan akses kepada ilmu pengetahuan yang lebih luas. Jadi ini membantu melahirkan individu yang mampu berdaya saing di peringkat global, yang mana selaras dengan visi falsafah pendidikan kebangsaan untuk membina modal insan yang berkualiti tinggi. Jadi seterusnya, pelajar mendapat pendidikan yang lebih berkualiti dan relevan dengan keperluan sosioekonomi negara melalui perubahan tempoh sekolah wajib. Falsafah pendidikan kebangsaan menekankan bahawa pendidikan adalah usaha berterusan untuk mengembangkan potensi individu. Jadi dengan memanjangkan tempoh persekolahan, pelajar diberi lebih banyak masa dan peluang untuk menguasai ilmu dan juga kemahiran. Jadi ini juga menunjukkan komitmen negara untuk menyediakan pendidikan yang lebih menyeluruh dan berkualiti kepada semua rakyat, yang sejajar dengan prinsip falsafah pendidikan kebangsaan, di mana adalah untuk memastikan pembangunan insan yang lengkap dan seimbang. Baiklah, seterusnya ialah laporan Jawatankuasa Kabinet 1979. Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979 ini telah memainkan peranan yang sangat penting dalam menterjemahkan falsafah pendidikan kebangsaan untuk menjadi kurikulum yang sangat praktikal, terutamanya mengenai pengenalan kurikulum berasaskan sekolah rendah KBSR dan kurikulum berasaskan sekolah menengah KBSM. Pendekatan ini merupakan satu anjakan yang sangat paradigma secara meluas, beralih daripada kurikulum yang berasingkan kepada satu sistem yang bersepadu. Hal ini bertujuan untuk memastikan pendidikan bukan hanya berorientasikan peperiksaan, tetapi juga membina sahsiah dan etika yang sangat kukuh. KBSR dan KBSM ini merupakan satu manifestasi praktikal dalam falsafah pendidikan kebangsaan yang bertujuan untuk menyemai nilai-nilai ini secara menyeluruh dalam setiap mata pelajaran. Falsafah pendidikan kebangsaan menekankan pembangunan insan yang sangat seimbang meliputi aspek intelek, emosi, rohani dan jasmani. Jadi, yang boleh saya kaitkan laporan ini dengan falsafah pendidikan kebangsaan adalah laporan ini mengintegrasikan nilai merentas kurikulum berbeza dengan kurikulum sebelumnya.
KBSR dan KBSM mengintegrasikan nilai murni dalam setiap mata pelajaran. Sebagai contoh, dalam subjek pendidikan seni, pelajar tidak hanya belajar tentang teori warna dan teknik melukis, tetapi mereka dididik untuk menghargai keindahan dan warisan budaya. Apabila pelajar diajar tentang seni tradisional ini, seperti rumah Melayu lama ataupun ukiran kayu, mereka bukan sahaja belajar tentang teknik pembinaan, mereka juga sekaligus dapat menyemai nilai-nilai murni masyarakat tradisi yang tersemat dalam reka bentuk tersebut. Jadi, laporan ini mencerminkan tujuan utama falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan individu yang untuk menghargai warisan dan budaya dan berilmu. Jadi yang kedua adalah pembangunan intelek dan nilai. Pendekatan ini bersepadu dengan menghubungkan pembangunan intelek dan pembinaan sosial. Sebagai contoh, subjek pendidikan seni mengembangkan kemahiran-kemahiran yang ada dalam intelek pelajar melalui analisis dan mencipta, di mana pelajar tidak hanya berfikir secara kritis untuk menghasilkan karya seni. Pada masa yang sama, nilai-nilai murni ini dapat dibentuk dan diterapkan secara semasa proses kreatif tersebut. Pendekatan ini juga telah memastikan pendidikan bukan hanya menyalurkan maklumat, tetapi juga membentuk karakter selaras dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan modal insan yang seimbang dan harmonis. Akta Pendidikan 1996. Akta Pendidikan 1996 boleh dianggap sebagai instrumen perundangan utama yang secara rasmi merealisasikan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Akta Pendidikan 1996 adalah lanjutan dan kesinambungan kepada Akta Pelajaran 1961. Namun, perbezaan utamanya adalah Akta 1996 bertujuan untuk menguatkuasakan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan yang diisytiharkan pada tahun 1988. Ini bermakna falsafah pendidikan kebangsaan bukan lagi sekadar aspirasi, tetapi kini menjadi asas perundangan untuk setiap tindakan dan keputusan dalam sistem pendidikan. Akta 1996 menjadi panduan dan rujukan yang utama untuk menjadikan sistem pendidikan lebih sistematik dan mantap. Ini memastikan semua peringkat pendidikan dari prasekolah hingga pengajian tinggi beroperasi di bawah payung matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Perpaduan dan pembangunan negara melalui pendidikan, iaitu Akta Pendidikan 1996 berperanan penting dalam pembentukan masyarakat yang berbilang kaum yang hidup dalam harmoni. Ini dilakukan melalui penegasan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan dan bahasa utama dalam sistem pendidikan. Berkaitan Akta Pendidikan 1996 dengan falsafah pendidikan kebangsaan adalah untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang bersatu padu yang dicapai melalui peruntukan undang-undang dalam Akta 1996. Ia secara langsung mengikat semua sekolah, kerajaan atau swasta untuk mematuhi dasar ini bagi memastikan pendidikan menjadi satu pemancing perpaduan. Akta Pendidikan 1996 ini memainkan peranan penting dalam memastikan sistem pendidikan Malaysia berkembang secara tersusun dan berkualiti. Jadi dengan menekankan aspek pendidikan wajib, kurikulum kebangsaan, kelayakan guru dan juga serta kawasan industri pendidikan swasta ini, akta ini menjadi asas kepada pembentukan sistem pendidikan yang berdaya saing. Jadi perkaitannya dasar pendidikan ini dengan falsafah pendidikan kebangsaan adalah langkah di mana mewajibkan sistem pendidikan yang menyeluruh dan bersepadu serta mewajibkan kurikulum kebangsaan secara langsung menyokong elemen perpaduan negara dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Seperti dasar pendidikan yang sebelum ni yang di mana mereka
mempunyai matlamat untuk menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum. Jadi dengan semua pelajar tanpa mengira latar belakang mengikuti kurikulum yang sama, ia memupuk identiti nasional di mana dan ada nilai-nilai bersama. Ini memastikan pendidikan berfungsi sebagai alat penyatuan bangsa yang selaras dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berjiwa patriotik. Dalam akta ini juga telah mewajibkan pendidikan rendah bagi semua kanak-kanak dan menetapkan piawaian mengikut piawaian kualiti mengikut melalui kawalan kurikulum dan kelayakan guru. Ini selaras dengan prinsip usaha berterusan dan matlamat melahirkan insan yang berilmu pengetahuan. Dengan mewajibkan pendidikan awal ini, ia memastikan setiap kanak-kanak mendapat peluang untuk mengembangkan potensi diri mereka dari peringkat awal lagi. Maka penekanan kepada kualiti melalui kelayakan guru juga menjamin pembangunan model insan yang berkemahiran yang merupakan matlamat dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi melalui akta ini juga secara jelas memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan. Ini adalah satu langkah penting di mana dapat mengukuhkan identiti kebangsaan itu sendiri seperti yang disyorkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi penggunaan bahasa kebangsaan sebagai medium utama pendidikan sangat membantu dalam membina rasa cinta dan hormat terhadap warisan budaya dan bahasa sendiri yang penting dalam melahirkan individu yang berakhlak mulia dan bertanggungjawab terhadap negara. Jadi akta ini juga mengawal selia institusi swasta dan menetapkan kelayakan bagi guru. Peruntukan ini memastikan standard pendidikan yang tinggi dikekalkan di seluruh negara selaras dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan dalam menghasilkan pendidikan yang berkualiti. Jadi dengan mengawal selia institusi swasta ini, akta ini akan memastikan mereka tidak bercanggah dengan matlamat pendidikan kebangsaan. Seterusnya, pembangunan profesionalisme guru pula memastikan individu yang bertanggungjawab membina generasi yang akan datang adalah yang berwibawa dan kompeten selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek dan rohani. Jadi secara keseluruhannya, Akta Pendidikan 1996 ini merupakan manifestasi perundangan kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Ia menterjemahkan matlamat dalam elemen abstrak falsafah pendidikan kebangsaan ke dalam bentuk undang-undang yang berstruktur dalam memastikan sistem pendidikan Malaysia bergerak ke arah yang sama dan membangunkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan warga negara yang seimbang, harmonis, berilmu dan berakhlak mulia. Jadi yang terakhir sekali adalah Akta Pendidikan 1996. Menurut Tan Sri Abdul Rahman Arsyad, iaitu bekas Ketua Pengarah Pendidikan di Malaysia, Akta Pendidikan 1996 ini merupakan satu manifestasi komitmen tertinggi kerajaan terhadap falsafah pendidikan kebangsaan. Beliau juga telah menyatakan bahawa dengan akta ini, falsafah pendidikan kebangsaan telah menjadi roh undang-undang yang memastikan sistem pendidikan tidak terpesong daripada matlamat asalnya, iaitu untuk membentuk warga negara yang bersatu padu dan berakhlak mulia. Perkara ini terbukti melalui peruntukan dalam akta yang mengutamakan kesaksamaan dan aksas kepada pendidikan untuk semua. Akta Pendidikan 1996 ini telah mengubah lanskap pendidikan dengan menjadikan pendidikan rendah sebagai wajib. Langkah ini adalah manifestasi langsung dari prinsip kesaksamaan dan equity yang menjadi teras kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi, yang boleh saya kaitkan laporan akta ini dengan falsafah pendidikan kebangsaan adalah sebelum Akta Pendidikan 1996 ini, pendidikan rendah adalah pilihan, bukannya kewajipan, tetapi yang menyebabkan jurang pendidikan antara golongan bandar dan luar bandar serta antara kaya dan miskin. Akta 1996 ini memastikan setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang dan kaum mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan asas. Sebagai contoh,
pelajar di luar kawasan bandar yang dahulunya mungkin tidak berpeluang untuk bersekolah, kini diwajibkan untuk menghadiri sesi persekolahan bagi memastikan mereka tidak ketinggalan daripada silibus-silibus yang dipelajari dalam pembangunan diri. Jadi yang kedua merupakan pembangunan potensi individu. Falsafah pendidikan kebangsaan telah menekankan bahawa pendidikan adalah hak asasi setiap individu untuk mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh dan bersepadu. Dengan menjadikan pendidikan rendah adalah wajib, Akta Pendidikan 1996 ini telah menyediakan platform asas yang sama untuk setiap pelajar bagi memastikan setiap individu mempunyai peluang untuk mencukir bakat-bakat mereka. Hal ini adalah merupakan langkah pertama secara kritikal dalam melahirkan modal insan yang seimbang, berilmu, berakhlak mulia yang dihasratkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, baiklah. Pada pendapat Cik Doras, apakah peranan guru mengikut elemen dalam falsafah pendidikan guru bagi merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan? Baiklah, saya akan menjawab soalan saudari sebentar tadi. Jadi seperti yang kita tahu, peranan seorang guru di Malaysia melankui tugas mengajar semata-mata. Ia merupakan tanggungjawab besar yang dipandu oleh dua falsafah utama, iaitu falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru. Falsafah pendidikan kebangsaan berfungsi sebagai visi induk ataupun matlamat induk untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. Manakala falsafah pendidikan guru adalah panduan khusus yang membentuk guru agar mampu merealisasikan visi ataupun matlamat tersebut. Oleh itu, peranan guru adalah kritikal, bertindak sebagai jambatan penghubung antara aspirasi negara dan realiti pendidikan. Baiklah, yang pertama, guru sebagai ejen pembangunan insan yang seimbang. Peranan utama guru dalam konteks falsafah pendidikan guru adalah untuk memastikan setiap pelajar berkembang secara holistik. Falsafah pendidikan guru menekankan bahawa guru perlu berpegang pada nilai-nilai profesionalisme, keguruan dan percaya bahawa murid berpotensi untuk mencapai kesempurnaan. Tugas ini sejajar sepenuhnya dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang bermatlamat untuk melahirkan insan yang seimbang dari aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani, ataupun lebih dikenali sebagai JERIS. Baiklah, yang seterusnya, guru berperanan sebagai pemudah cara ilmu. Selain menyampaikan fakta, guru perlu menggalakkan pemikiran yang kritis, kreatif dan inovatif. Ini bermakna guru tidak hanya mengajar untuk peperiksaan, tetapi juga untuk kehidupan. Sebagai contohnya, guru boleh menggunakan kaedah pembelajaran berasaskan masalah atau projek yang memerlukan pelajar menganalisis, menilai dan menyelesaikan isu yang sebenar. Ini dapat melatih kemahiran intelek yang diperlukan untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan. Saya akan meneruskan yang seterusnya, iaitu rohani dan juga emosi. Falsafah pendidikan guru menegaskan bahawa guru seharusnya memiliki peribadi yang mulia, beretika dan berakhlak yang terpuji. Sifat-sifat ini penting supaya guru dapat menjadi suri teladan yang baik kepada seorang pelajar. Guru yang matang dari segi emosi akan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang positif, di mana pelajar akan berasa selamat untuk bertanya, berkongsi pandangan mereka dan melakukan kesilapan. Selain itu, guru juga bertanggungjawab untuk menyemai nilai-nilai murni dan keagamaan seperti menghormati orang lain, kejujuran dan juga belas kasihan yang menjadi tunjang kepada pembangunan rohani. Baiklah, seterusnya guru juga berperanan dalam menggalakkan gaya hidup yang sihat dalam kalangan pelajar.
Ini bukan sahaja melalui pengajaran pendidikan jasmani, tetapi juga dengan menyemai kesedaran tentang kepentingan pemakanan yang seimbang, senamai dan rehat yang secukupnya. Pelibatan dalam aktiviti kokurikulum seperti sukan dan juga kelab juga membantu dalam pembangunan jasmani pelajar. Guru perlu menyokong dan membimbing pelajar dalam aktiviti ini agar mereka sentiasa menjadi individu yang cergas dan sihat. Seterusnya adalah perpaduan nasional, iaitu guru perlu mengintegrasikan elemen perpaduan dalam pengajaran dan juga kokurikulum. Guru boleh menggunakan pendekatan kolaboratif dalam tugasan berkumpulan yang melibatkan pelajar pelbagai kaum untuk membina persefahaman dan juga kerjasama. Dengan cara ini, pelajar belajar menghormati perbezaan budaya dan agama sekaligus mengukuhkan perpaduan nasional seperti yang dihasratkan dalam matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan guru juga menekankan bahawa guru perlu terus-menerus meningkatkan diri. Guru perlu sentiasa mengikuti perkembangan ilmu dan pedagogi yang terkini. Guru yang cemerlang adalah guru yang terus belajar dan menyesuaikan diri dengan perubahan, sama ada dari segi teknologi ataupun kaedah yang lain. Guru secara tuntasnya, peranan guru dalam falsafah pendidikan guru adalah untuk menjadi model, pembimbing dan pemudah cara yang bukan sahaja menyampaikan ilmu tetapi juga membentuk sahsia pelajar agar mereka menjadi insan yang seimbang, beretika dan menyumbang kepada masyarakat dan negara sekaligus dapat merealisasikan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan secara menyeluruh. Baiklah Cik Amalina, apakah peranan guru mengikut elemen falsafah pendidikan guru dalam merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan? Okey, baiklah. Seperti yang kita tahu, peranan guru dalam merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan itu dapat dilihat melalui pelaksanaan elemen-elemen dalam falsafah pendidikan guru dalam pendidikan masa kini. Jadi sebagai pemangkin perubahan, guru perlu menerapkan kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritikal dan literasi digital dalam bilik belajar. Sebagai contoh, penggunaan platform Google Classroom bagi pembelajaran secara interaktif lah. Jadi sebagai pembina negara bangsa, guru juga perlu menanamkan semangat patriotisme dan perpaduan seperti menganjurkan aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan atau Hari Kebangsaan di sekolah yang melibatkan semua kaum. Jadi di samping itu, guru juga berperanakan untuk membangunkan potensi individu dengan mengenal pasti kekuatan murid. Sebagai contoh, memberi peluang kepada murid yang mahir dalam melukis dalam seni untuk menyertai pertandingan melukis dan kesenian lah. Jadi sebagai pemelihara kesejahteraan ummah, guru juga mendidik murid agar berakhlak mulia melalui penerapan nilai murni dalam pengajaran seperti menggalakkan amalan tolong menolong dan menghormati guru. Jadi sekali guru sebagai profesional sentiasa meningkatkan ilmu dan kemahiran melalui kursus-kursus dalam talian atau latihan dalaman sekolah bagi memastikan proses pembelajaran berjalan dengan berkesan. Oleh itu, peranan guru yang berpaksikan falsafah pendidikan guru amat penting dalam membentuk insan yang seimbang seperti yang dihasilkan oleh falsafah pendidikan kebangsaan. Dan Okey, baiklah. Pada pendapat Cik Syafiqah, apakah peranan guru mengikut elemen-elemen dalam falsafah pendidikan guru bagi merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan? Baiklah, terima kasih atas soalan yang diberikan. Seperti yang kita tahu, falsafah pendidikan guru merupakan jiwa yang menggerakkan pelaksanaan falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan guru telah menggariskan kualiti guru yang ideal untuk membentuk modal insan yang sangat seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, iaitu matlamat utama falsafah pendidikan kebangsaan.
Jadi, guru-guru telah merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan melalui tindakan dan tingkah laku yang secara profesional yang berpaksikan kepada elemen-elemen falsafah pendidikan guru. Jadi, yang pertama kita boleh lihat elemen falsafah pendidikan guru ini ialah guru yang berpekerti mulia, menjadi teras untuk mencapai dimensi rohani dan emosi dalam falsafah pendidikan kebangsaan dengan matlamat untuk melahirkan insan yang mempunyai akhlak mulia dan kepercayaan kepada Tuhan.